Kalau tempat kerja kita tu ada LRT, ambil public transport dulu untuk permulaan, untuk kita tahu berapa costing kita untuk 3 bulan pertama. Katalah kita pergi balik kerja kan, costing dalam 300 bulan. Tapi kita ada time consuming kat situ. Mungkin kalau kita ada kereta sendiri, dia lebih mempercepatkan. Tapi sedikit kenaikan kos lah. Mungkin ada kos parking ke apa ke kan. Daripada situ kita boleh decide, okay, kereta dulu kemungkinan kan. Sebab hujan ke apa. Yang kedua, pasal rumah pula. Okay, kalau kita ada berkawan-kawan kan, sewa dengan kawan-kawan dulu. Sebab untuk permulaan hidup ni selalunya, macam saya sendirilah, 5 tahun pertama memang saya duduk dengan kawan-kawan dulu. Jadi kita boleh buat bisnes, kita boleh bahagikan rumah tu 3 bilik, bayar sedikit-sedikit. Kalau saya terus beli sebiji rumah tu, lingkup, tak jadi apa. Lepas tu pasal kahwin pula. Pasal kahwin ni kita kena set expectation lah. Yang kita ada masa 3 tahun untuk kumpul duit dengan gaji kita 3,000 sekarang ni. Okay, lepas 3 tahun kemungkinan kita boleh kumpul RM18,000.